Hari ni Bonda Rozita Ibrahim masak gulai tempoyak ikan baung. Semalam beli dekat pasar. Bonda belajar dengan orang Ulu Pahang masa muda-muda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bonda hari ni masak gulai tempoyak ikan baung. Semalam pergi kat pasar cari. Sambil cari daun-daun terbuang, sayuran terbuang untuk bagi itik. Sangat sedap gulai tempoyak saya. Saya belajar dengan orang Ulu Pahang zaman dulu. Masa saya muda-muda, umur belasan tahun. Kepada anda semua yang sedang memfollow saya, terima kasih banyak sebab memfollow. Hari ni, Bonda ada banyak masakan sebab nak jamu adik-beradik saya makan. Tapi, kenapa Mega Ratu letak dekat sini pula? Mega Ratu ni adalah makanan saya yang wajib saya makan. Sebab bila dah berusia, dia bukan tentang untuk kita fikir kebersamaan lagi. Tapi kita akan fikir yang diri kita ni tak nak menyusahkan orang lain. Kita kena sihat. Kita kena jaga diri kita daripada dalaman secara hormat.